zahir tu nampak macam terlibat, tapi Alright, Assalamualaikum gang. Welcome to my YouTube channel Saad Amir. So untuk korang yang dah subscribe YouTube channel saya nak ucapkan terima kasih sangat-sangat sebab support saya. Jadi untuk korang yang belum subscribe, korang boleh tekan butang subscribe di bawah. Jadi untuk episod kali ini, kita bersama seorang tetamu yang kita bawa daripada jauh. Tu dia, kita kenalkan Izzat Husaini. Betul Izzat Husaini Izzat Husni. Izzat Husni. Allah Akbar, salah pula. Okey, kita bersama Izzat Husni. So Izzat, Assalamualaikum. Oh, salam. Sihat Ya, Daripada mana ni? saya daripada Negeri Sembilan. Daripada Negeri Sembilan. Okey, Negeri Sembilan dekat mana? Saya Negeri Sembilan dekat Gemas. Gemas Negeri Sembilan dekat Gemas. Gemas tu belah-belah Belah-belah nak ke Johor. nak ke Johor Okey. Sepadan lah. Oh, Sepadan. Sepadan Johor. Okey. So macam mana boleh datang sini? Kan hari tu Ustaz ada jemput kawan saya, Mat Isbek tu. Okey, Mat. Okey, Mat tu kawan saya juga, kawan dari sekolah menengah lah. Oh, Dah lama lah kita orang kawan. Lama lah. Okey. Dalam 7 tahun juga kita orang kawan. Oh, lama betul. Daripada zaman sekolah, daripada zaman SPM, diploma sama, lepas tu degree pun sama. InsyaAllah lah. So memang sahabat lah. Hidup semati dia ni. InsyaAllah. So dia kata banyak cerita Betul? Itulah. Tapi saya itulah, ada. tak tahu nak cerita kat mana. Kita Itulah. jemput Izzat Husni Izzat Husni untuk datang ke podcast kita dekat sini. So macam mana? Ada terus cerita ke? Ceritanya macam mana ni? Ada cerita pasal apa? Cerita je saya alami sendirilah. Oh, alami sendiri. Okey. Maksudnya kena kat diri sendiri lah, bukan kena kat orang. Saya macam kalau nak nampak dengan zahir tu nampak macam kelibat, tapi dapat rasa lah. Okey, dapat rasa Okey, macam mana tu ceritanya? Cerita je bermula macam ni lah, masa lepas SPM. Okey, lepas SPM. Biasalah dah dapat lesen motor kan. Laki ni kalau siang malam dia tak kisah nak ride apa. Betul. Lepas Dia nak keluar, dia keluar je. Dia keluar. Lepas tu lepas SPM ni nak rasa macam apa orang kata, hidup rasa terbebas sikit lah daripada. Lepas tu saya ni antara minat bola. Okey, memang peminat tegar ke macam mana tu? Minat bola dan juga suka main bola lah. Memang main bola lah. Dari kecil lagi. Dia budak-budak bola lah. Macam tu lah. Tapi tak ada tak saya buat mana pun. Lepas tu saya penyokong Negeri Sembilan. Dan kawan-kawan saya pun masa tu sokong Negeri Sembilan juga. Hobin ni. Hobin. Masa tu game Negeri Sembilan banyak lawan dekat tempat sendiri, iaitu Paroi. Loket Paroi Paroi kat Semban. Kat Semban. Okey. Paroi Lepas tu nak jadikan cerita lah. Kawan set masa semua free kawan-kawan saya. So time tu ada bola lah. Ada bola dekat Paroi Okey. Tengok bola. Nak pergi tengok bola ni. Kira ride lah, semua dah dapat lesen. Kira ride lah. Faham. Lalu ride memang ke stadium lah. Memang Memang dulu kalau game ni 9 jarang lah miss tengok ada depan. setiap kali game tu memang ada pergi. lah Memang kat stadium tu. Memang pergi lah sebab minat bola kan. Lepas tu nak jadikan cerita, lepas tengok bola pergi tu tak ada masalah lah. Okey, pergi. Biasa bola malam lah kan. Time tu pergi pak motor je. Pak motor dengan kawan kampung saya lah. Lepas tu nak balik tu habis makan semua, pendek cerita habis makan semua dekat dalam pukul sekitar 1:30 pagi macam tu lah. Pagi Okey, lepas habis game lah tu. Memang Lepas game makan dalam pukul 1 pagi. 1:30 pagi. Okey, sebab 1:30 perjalanan Gemas ke Stadium Paroi ni mengambil masa 1.5 jam. 1.5 jam. Ikut jalan mana tu? Ikut jalan Bukit Putus, Kuala Pilah dan Rompin lah. Okey. So ceritanya yalah, kita dengar macam Bukit Putus ni macam banyak cerita ni. Betul. Memang Bukit Putus dari zaman saya sekolah rendah ni memang dah penuh dengan penuh mistik lah. Okey, boleh teruskan. Okey. Kita tak sabar nak dengar Nak ni. jadikan cerita lah. Lepas sebab ada seorang ni kawan saya ni ajak, sebab masa tu je, yelah lepas SPM macam-macam ada haluan kan. Dia nak masuk tentera. Okey. Dia nak masuk askar. Lepas tu dia kata panggilan saya dekat sana orang panggil, tak panggil Izzat lah, panggil Angah kan. Dia cakap Angah, jom kita jalan Bukit Putus. Dua kawan motor saya takut lah. Takut. Okey. Saya yang
okey ni yang askar nak masuk askar ni lah. Kawan saya askar ni lah, dia macam Berani sikit lah. dia macam nak training lah Oh, physical dia. okey. Sebab tak tahu kan dia masuk askar macam mana. Saya cakap boleh lah. So kiranya konon-konon kalau nak lalu Bukit Putus tu kira nak test lah, orang kata okey ke aku ni tahan ke jalan Bukit Putus ni. Belok-belok jalan ni kan. Betul. Okey. Jam tu dah 1:30 pagi. Kawan saya memang dah surrender awal lah, yang 2 orang ni. Sebab jam tu dah ada 2 jalan lah. Satu jalan luar dengan jalan Bukit Putus yang lama tu. Jalan Bukit Putus yang lama tu. Okay, dah ada dua cabang lah. Okay. Lepas tu kawan saya seorang tu yang nak masuk askar tu, dia ajak saya. Sebab dah 2 orang tak nak. Sebab kalau lalu depan tu pun cepat sikit lah. So lalu macam biasa Bukit Putus. Memang Okey. first time masuk, nak cakap memang seram lah. Okay, masuk tu dah rasa lah macam dah ada angin tiup lah. Dah rasa 1:30 pagi. Memang tak tahu lah, memang seram betul. Okay, nak jadi lepas tu lalu. Okay, bila masuk tu kan tempat banyak selekor kan. Masuk tempat banyak selekor tu, saya rasa macam gear 1 saya macam gear 4. Berat. Berat. Itu Ini memang betul ni. Gear 1 macam memang gear 4, macam gear 4 lah. Lepas tu okey lagi tau. Saya baca lah apa yang saya tahulah. Baca. Tak jadi juga. Masih berat lagi Orang sebut berat. Kawan saya dia steady je. Yang ni kawan dia buat laju kan. Saya tinggal belakang. Lepas tu saya nanya sebelum tu, saya dah ready lah minta kalau ada apa-apa ni, saya harap jangan ada. Kawan yang askar tu dah ke depan lah. Dia dah ke depan lah, dia tak fikir apa lah. Dia laju lah motor. dia santai je. Dia tak tengok belakang kan. Alamak. Waktu saya Dia tak best ni ride member tinggal-tinggal ni. Dia bukan tinggal, dia memang cara ride macam tu. Okey. Lepas tu dah berat tu, alamak, kalau nak tengok side mirror ni memang takut ni. Saya buka sikit, tengok macam ada kelibat tau, warna putih. Buka maksudnya buka side mirror tu. Saya buka kepak sikit lah. Oh, nak tengok belakang lah. Dia macam nampak kelibat lah. Okey. Tapi memang berat macam tu. Lepas tu rasa bahu saya memang Dia nampak warna putih ke warna hitam ke macam mana? putih lah. Putih kelibat putih, macam kelibat putih-putih warna hitam macam kain Oh, buruk dia macam kabur-kabur lah. Okey. Lepas tu bahu saya ibarat macam kena tarik. Macam tu lah. Lepas tu nak jadikan cerita lah. Lepas tu bawa lah macam-macam baca. Lepas saya dah keluar tu, dah keluar Bukit Putus. Dah keluar tu dah rasa kurang sikit. Dah nampak cahaya lah. Dah rasa kurang sikit. Saya berhenti tepi. Saya baca ayat kursi. Saya ingat lagi, saya baca ayat kursi. Saya baca Al-Fatihah. Alhamdulillah lah. Benda tu jadi macam semula balik lah. Macam biasa lah. So kiranya berhenti tu time dekat jalan ada lampu lah. Dah keluar. Maksudnya jalan Bukit Putus ni memang gelap lah. Dia memang gelap. So mengharapkan lampu motor atau kereta je. Betul. Okey. Itulah. So lepas-lepas tu okey lah. Maksudnya member yang tadi tu, member tu dia tak kena kecau lah. Dia okey je. Maksudnya macam Izzat berhenti tu kat depan tu. Kira dia dah jalan lah ke depan. Dia berhenti situ lah. Dia berhenti jugalah. Sebab kita orang dah set lah. Lepas keluar ni berhenti kat sini. Berhenti sini. Okey. Dengan kawan saya yang tak masuk tu lah. Tak masuk tu dia ikut jalan luar. Jalan luar. Berhenti kat situ. Itulah. Kadang masa tu saya harap benda tu memang dah ada dah. Sebelum nak masuk tu kan. Kita harap dia nak ganggu kita tu boleh lah, tapi jangan macam keterlaluan lah. Kita kalau motor dah berat tu betul. Sebab seram kat tu. Satu lagi, mungkin 5 orang duduk belakang tu. Satu lagi dalam fikiran saya jangan ada binatang buas je. Binatang. Tu lagi bahaya. Yalah, kadang-kadang kita benda tu kita tak berapa sangat sebab kita tak nampak. Tapi benda-benda binatang buas ni lah yang kita risau ni. Tiba jalan-jalan keluar pula harimau kumbang. Tu yang kita takut. Arwah situ. Itu dah. Okay, alright gang. So ni cerita pengalaman seram lalu jalan Bukit Putus daripada Izzat kita. So satu pengalaman yang orang kata apa, menyeramkan jugalah. So macam mana lepas ni nak jalan situ lagi ke?
Tak tahulah. Tak tahu lagi So kawan-kawan semua dah ni lah. Sebab tu kawan orang kata habis SPM kan. Lepas ni apa? Ada cerita lain ke apa ke? InsyaAllah. Ada cerita lagi? InsyaAllah coming soon lah. Coming soon, Kena refresh balik lah. Kalau dijemput datang lagi InsyaAllah boleh. Alright gang. Terima kasih atas jemputan lah. Okay alright gang. Kita ucapkan terima kasih kepada Ijat kita kerana sudi lah. Orang kata tu share cerita dekat podcast kita ni. Podcast seram singkat lah. Sebenarnya cerita pun tak lama pun. Untuk satu cerita boleh lah. Jadi untuk korang yang mana yang dah support saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. So untuk korang yang berminat dengan podcast ni, korang boleh komen dekat bawah. Kalau korang nak datang ada cerita nak cerita, korang boleh bagi tahu dekat komen. Kita akan jemput lah. Jadi itu saja untuk episod kali ini. Semoga kita berjumpa lagi. Alright guys, Assalamualaikum.